Kena guys. Kena guys. Oh, sudah. Oh. Oh, mantap. Oh, kena guys. Allah, ditutup. Oh. Oh, ada guys. Alhamdulillah. Okay, hi guys. Jumpa dalam channel Edit Fly. So, hari ni aku nak mancing ikan haruan lagi guys di pinggir-pinggir kawasan KLIA ni guys. So, kat sini ada satu parit. Satu parit yang dulunya agak viral jugalah parit ni. Tapi memandangkan musim kering ni, tempat lain semua dah kering, tinggal parit ni saja ada yang apa? Ada air guys. Jadi aku nak cuba kat sini guys, tengok macam mana keadaan dia. Harap-harap ada lah ikannya guys, kan? Sebab nampak anak ikan banyak tu. Anak ikan banyak. Tapi haruan aku tak pasti ada ke tak ada. Tapi biasanya pok ni ada haruan guys. Tak perlu risau lah kata. InsyaAllah ada rezeki. Okay guys, sebelum sampai ke channel Edit Fly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys support aku. Okay guys, okay guys, peralatan aku gunakan hari ni reel daripada Weeagle. Reel ni dah lama guys. Reel pertama aku belajar main BC. Kata reel yang buat aku berminat main BC ni lah reel dia. Reel BC pertama yang pernah aku beli. Lepas tu aku pairkan dengan rod Pioneer Pro Hunter 2. Pioneer ni pun one piece kan, one piece dia pendek je, lebih kurang dalam 5 kaki lebih kan. 5 kaki lebih. Okey guys, tali hari ni aku gunakan tali daripada Sinite Spider Pro guys. Spider Pro grade. So tali ni dia bagi aku tali 33 LB paling kecil. Yang lain ada model lain adalah dia bagi aku 22 LB. Tapi yang model ni dia bagi 33 LB. Jadi nak tak nak aku cuba juga guys. Tapi alhamdulillah tali agak lembut. Lepas tu kata 8 sulap. Tali 8 sulap ni biasanya licin daripada apa? Tali-tali lain. Bila kita buat cast tu dia mudah untuk keluar dan tak sangkut dekat ring guide kita. Jadi kita cubalah guys, tengok macam mana keadaan dia. Harap padu lah guys. Untuk leader, hari ni leader aku gunakan leader dari Sinite juga. Sinite Super Strong Nylon shock leader 40 LB guys. Jadi dia bagi aku barang yang agak kasar-kasar ni, tapi lembut guys. Aku dah guna. Dia punya leader pun nylon, tapi shock leader, dia agak lembut kan. Jadi aku cubalah hari ni untuk hanyakan lagi. Guys, jom kita memulakan hari casting kita. Let's go. Allahu Akbar. Mana haruan tu? Hari dah mula cerah. Itu dah pasalnya kan. Bila dah mula cerah ni, faham je lah musim panas sekarang ni. Bukan boleh buat bincang. Susah nak buat bincang. Tapi apa nak buat? Kita mancing je lah guys. Allah, umpan terlipat patutlah. Bila umpan terlipat macam ni kan, memang tak ada umpan ayah. Sudah. Cuy. Oh, kena guys. Oh, warung pertama guys, mantap. Ada haruan guys kat sini. Mencakuk tapi saiz tak besar. Saiz ni je lah. Tapi tak curut juga guys. Saiz ni cedera parah hamba gaya je. Aduh.
Cedera parah juga ikan ni. Tak apa lah guys. Jom, let's go layan. Cari ikan kat tepi sana. Tali ni lembut guys. Lembut walaupun aku dah 33 LP. Tapi aku tu buat cast tu, long cast tu agak okey. Lembut, tali lembut. Tak ada masalah. 8X ni licin ni tali dia. Licin, lebih licin daripada tali yang kata 4X 9X, 12X. Lagi licin lah tali dia kan. Jadi 8X dah cukup lah untuk main ni. Tapi 33 LB ni pada aku cukup padu lah. Kalau kena ikan ni takat 1 kilo 2 kilo pam terus je. Tapi nak buat macam mana? Tali model yang ni dia bagi kat aku 33 LB guys. Mantap guys. Dia long cast. Ini umpan baru dalam 5-6 gram kot umpan. Dah boleh buat long cast kalau guna umpan lagi berat untuk main-main ikan besar. Lagi padu lah. Tali ni dicipta untuk main laut sebenarnya guys. Sea night. Bukan untuk main haruan. Tapi kata aku ditugaskan test tali-tali ni dekat kawasan-kawasan macam ni. Kawasan-kawasan yang agak agak ekstrim lah, dengan rumput, dengan kayu, dengan macam-macam benda. Jadi aku ditugaskan buat testing tempat-tempat macam ni. Tapi kata tali ni setakat ni aku pakai banyak juga model daripada Sinat ni aku pakai. Tali ni tak berbulu guys. Tak berbulu. Lepas tu color pun tak luntur. Macam ni aku pakai. Dia bagi dekat aku ni multi color. Jadi kata lagi susah nak luntur color. Macam-macam color ada kat sini kan. Tu dia cerita dia. Mana ikan ni? Takkan ekor ikat sini. Takkan ikan tunggal kat sini duduk kan. Letih. Ikan tunggal tu gorgon tak apa. Ni tak berapa nak gorgon. Anak gorgon. Belah sana pun ada pot lagi guys. Tapi tu jalan masuk ikut jalan lain. Jadi kita main belah sini. So mungkin kejap lagi aku masuk kat dalam area kebun dalam sana. Kat sini agak tak ada ikan. Bukan tak ada ikan lah, agak kurang ikan. Ikan tu ada. Cuma tak nampak umpan aku ni. Kalau nampak umpan aku, dia bom lah ni kan. Tu cerita dia. Dia tak nampak umpan aku. Seko tadi tu nampak umpan. Ikan ada guys. Banyak ikan. Tambah nak ikan lagi banyak. Main longkas pun, buat longkas pun steady lah tali ni. Walaupun dia 33 LB tapi pada aku padu lah kan. Sebenarnya main BC ni tali tak kisah pun berapa LB kau nak pakai. Dia boleh je buat cast jauh-jauh kan. Cuma pandai baling tak pandai baling lah kan. Sebab BC ni dia kalau tali direct, dia tak ada kata nak spin macam spinning tu punya tali dia keluar kan. Dia kalau direct macam tu lah. Mana tak ada masalah kalau nak guna tali kasar ke, lembut ke. Melompat guys. Nampak ikan lompat. Terberhenti je umpan. Terberhenti umpan. Aku tembak tak lekat, melompat dah guys. Rosak umpan dah. Aduh, jam. Fail betul lah. Jom, let's go. Jom, sambung balik pemancingan kita. Depan sikit lagi. Sampai depan tu dah ada parit. Kita try kat sini dulu lah. Dia ambil dah. Ambil umpan. Tak lekat pula guys. Mungkin dia ambil ekor kot. Dia ambil ekor tu aku sembat. Koyak umpan. Dia ambil ekor. Kena gas. Kena gas. Tu dia. Ada gas.
Haruan kedua guys, mantap. Oh, curut saja. Curut sahaja guys. Pergi balik lah. Kira boleh lah nak buat lauk ni. Tapi hari ni dah ambil seko tadi, besar ni besar sikit pada ni. Ni pergi balik lah. Curut. Alhamdulillah, haruan kedua guys. Mantap. Let's go. Berdarah ikan guys. Mantap. Lagi seko guys. Oh, mantap. Ada ikan guys. Tapi curut je Curut haruan ketiga. Masih ada ikan kat sini guys. Mantap. Baiklah. Curut je. Balik lah. Satu-satu ikannya. Tak ada usul lagi ke? Last call lah, last call. Tak ada. Sebelah mak lain. Oh, ada guys. Alhamdulillah. Tu dia. Lagi seko guys. Haruan. Mencakuk. Saiz ni boleh tapau lah. Ada dia kat situ. Main benam bawah meh. Main benam bawah guys. Tu dia. Boleh tahan lah saiz lah. Taklah macam gorgon. Tapi saiz boleh ditapau. Mantap. Guys, padu. Jom, tak lain lagi guys. Haruan yang keempat yang landed guys, dan ditapau ikan haruan kedua. Mantap. Lekat juga kan. Steady lah. Jom kita layan lagi guys. Kena main dasar. Tarik seselu kat bawah. Ikannya agresif kat bawah. Dia mendap kat bawah kan. Sasar macam tu okey lah. Buat tapau. Oh, kena guys. Kena lagi. Allah, lucu cuy. Aduh. Kat bawah ikan dia duduk. Tarik telur kat bawah kan. Ada ikan. Lucut pula. Aduh. Dia boleh mendap kat bawah ikan dia. La ilaha illallah Rasulullah, tak lekat cuy. Mantap.
Tak lekat dia ambil. Cuhui. Oh, tu dah. Oh, ada. Oh, aku nampak hang tadi. Aku nampak hang tadi. Ha, ni saya tak apa ni. Aku nampak hang tadi. Tu dia, dapat. Nampak guys. Aku nampak dia tadi kan. Tahap. Jom jalan lagi, let's go. Padu. Allahu Akbar. Oh, tu dah. Oh, mantap. Lagi satu ekor guys. Oh, tu sangkut lepah dah. Sangkut lepah dah. Oh, tu dia. Oh, curut je. Curut saja guys. Sambal macam gorgon tu. Ha, naik tu. Oh, Sony je pun. Dia punya sambal. Kan nampak gaya macam gorgon tu sambal. Macam tu sambal. Okeylah guys. Aku nak habis dari casting aku hari ni. So alhamdulillah guys. Dapat juga lah 5-6 ekor kot. Tapi tak besar lah guys. Aku cuma seronok cari hari cuti-cuti ni. Cuti-cuti ni tak strike. Alhamdulillah ada juga hasil ni guys. Walaupun tak banyak. Tapi aku puas hati lah. Walaupun kata masa tak panjang, aku tetap ada strike guys. Alhamdulillah. Okay guys, saya sampai ke sini. Fly, belum subscribe, kasih subscribe guys yang support aku. Okay guys, jumpa dalam episode atas. Assalamualaikum. Bye. Oh, benar dah. Benar guys. Oh, tu dah. Oh. Ada guys. Arwah kedua guys. Mantap. Oh, duduk saja. Duduk saja guys. Saya balik dah.